ni nak ikut abang tak? Nak di mana? Time PKP macam ni di rumah je lah bang. Asyik nak merayau je kerja. Bukan nak merayau, abang nak tengok rumah yang nak jual yang abang cakap kat saya yang semalam tu, yang abang baca kat surat khabar tu. Abang dah fikir masak-masak ke nak beli rumah tu? Bukan apa bang, zaman sekarang ni kan musim PKP. So, kalau boleh, kita gunakan duit tu dengan sebaik mungkin lah. Takut ada apa-apa di kemudian hari. Rumah ni pun penting juga yang lagi satu start bulan depan abang kena kerja dekat city dah. Tempat abang yang sekarang ni dia dah tutup sebab PKP, customer pun dah kurang. So, bos abang tugaskan abang untuk jaga dekat city 1 tu. Kalau abang beli rumah kat sana, dekat sikit kerja. Sayang ikut je apa yang abang cakap. Janji itu yang terbaik untuk kita. Okey, petang ni saya ikut abang kita tengok rumah tu. Sebab dia jual murah yang, rugilah kalau tak beli rumah tu. Murah-murah juga bang. Pastikan keadaan rumah tu elok. Ini kan duduk sebulan rumah tu runtuh pula. Hei, macam-macam hal lah kereta ni. Weh Raju, apa hal dengan kereta kau? Dah lah, tak habis-habis buat hal. Buat habis duit aku je. Dia nak minta tukar kereta baru tu. Ah, tak ada masa aku. Aku bukan macam kau banyak duit. Bila-bila masa boleh tukar kereta. Kau nak pergi mana tu? Aku nak keluar je, ada hal. Okey, elok-elok. Sayang tunggu sini je Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf tumpang tanya, ni betul ke Datuk Harun? Ya, saya. Datuk, saya Alif Datuk yang call Datuk semalam tanya pasal rumah yang Datuk nak jual tu. Awak betul-betul berminat ke nak beli rumah tu? Kalau saya tak betul-betul berminat, buat apa saya nak jumpa Datuk kan? Kalau betul-betul berminat, jomlah kita tengok rumah tu. Jauh ke dari sini tu? Lagi satu, kalau boleh tak Datuk kurangkan harga rumah tu? Lebih kurang dalam 10 km je dari sini. Jomlah kita tengok rumah tu dulu. Lepas tu kita bincang pasal harga. Baiklah Datuk, sila. Weh Li, siapa tu ni? Manalah aku tahu. Tu bukan Datuk yang beli rumah Julia dulu tu ke? Ya kot. Inilah rumah dia. Rumah ni berukuran panjang 60 meter dengan lebar 40 meter. Besar rumah ni. Berapa tingkat ni Datuk? Rumah ni 3 tingkat. Jomlah masuk. Jom sayang. Dorang ni nak buat apa Mungkin Datuk tu nak jual rumah kat dorang kot. Hush, kalau aku tak nak lah duduk rumah berantu macam tu. Macam mana? Puas hati tak? Puas hati tu memanglah puas hati Datuk. Cuma harga tu boleh kurang tak Datuk? Dapat kurang 10% pun dah okey dah. Tak dapat lah kalau 10%. Rumah ni pun saya jual jauh lebih murah daripada harga pasaran. Tak apalah macam ni lah Datuk. 120,000 saya ambil rumah ni. Tapi kalau Datuk tak bagi, tak apalah. Okeylah, bolehlah. Esok awak datang balik untuk sign surat rumah ni. Teks ke belum kereta kau ni? Dah, tapi dia rasa macam berat lah. Dia tak pergi. Tuan dia ni banyak sangat dosa sebab tu kereta berat. Weh, Black, sini jap. Apa hal kau ni?
Jomlah teman aku pergi ambil sport rim jap dekat dessert. Allah, tukar sport rim lagi. Baru sebulan lepas kau tukar sport rim. Ni nak tukar lagi. Tak ngam lah sport rim ni Black. Jomlah ajak si Guza tu. Boleh, tapi kau belanja aku. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Ni bukan owner baru rumah berantu tu ke? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang owner baru rumah ni Iya, saya betul bang. Abang memang duduk sini ke? Saya memang asal sini. Daripada lahir lagi saya duduk sini. Sebelum ni abang duduk kat mana? Ya, gila masuk rumah dulu. Sebelum ni saya duduk kat City 2 bang. Lepas tu saya tengok orang nak jual harga rumah ni murah. Tu yang saya beli bang. Lagi satu saya pindah kerja kat sini dah. Dekat sikit kalau beli rumah ni. Oh, ya ke? Tak apalah. Elok-elok duduk kat rumah tu ya. Kenapa bang? Tak ada apa pun. Tak apalah, kita keluar dulu bang. Okey. Pelik betul lah dorang ni. Sayang, abang nak keluar kejap nak jumpa kawan lama kejap. Dah malam buta dah ni bang. Nak keluar gimana? Si Zul tu, dia nak jumpa abang. Dia tunggu abang dah dekat tol depan ni je. Iyalah, tapi balik jangan lewat sangat. Sebelum pukul 10 balik tau. Okey, abang pergi dulu ya. Kita akan bangunkan negara kita supaya rakyat akan hidup di bawah. Hei, apalah masalah TV ni? Macam-macam masalah kat rumah ni. Ya Allah, bang! Hei, orang kaya tak duduk dah kat City 2, duduk kat banglo sekarang. Alah, itu pun nasib. Aku dapat beli banglo tu murah je. Aku tadi pergi rumah kau sebelum aku call kau kan. Aku tengok rumah kau gelap je macam tak ada orang kan. Tu yang aku call kau tu. Aku dah seminggu lebih dah pindah kat sini. Oh iya ke? Aku sebetulnya ada benda nak cakap dengan kau ni. Ya Allah, jawablah bang. Jawablah. Ya Allah, bagaimanalah dia ni ya Allah. Aku sebetulnya nak pinjam duit, ada tak? Aku kan tak nak bagi Zul. Tapi, yelah, kau tahu sendiri kan. Aku baru je lepas beli rumah. Rumah tu pun 120,000. Sekarang memang aku tak ada duit langsung Zul. Oh tak apa kalau macam tu lah Lif. Ingat kau boleh tolong aku. Sebab tu aku jumpa kau. Minta maaf lah Zul. Aku memang tak ada langsung Zul. Tak ada hal lah Lif. Ya Allah, manalah dia abang. Abang balik bang. Allah Akbar, ya Allah bang. Balik bang. Allah bang. Abang. Sayang ni. Kenapa ni? Macam baru nampak hantu. Abang, saya tak nak duduk sini bang. Kita pindah malam ni juga bang. Sabar. Bawa ngucap sayang. Bawa ngucap. Apa sebetulnya yang berlaku dekat rumah ni? Abang, jomlah pindah abang. Abang, tolonglah, jomlah bang. Kita baru je pindah sini yang. Kita nak pindah mana lagi? Rumah lama kita dah jual. Dah lah, tak ada benda pun kat rumah ni. Sayang je, terlalu banyak tengok cerita seram. Tak abang, tak. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri benda tu bang. Aku kena tanya kat orang depan rumah ni. Harap-haraplah orang dapat membantu. Pahal budak tu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Minta maaf lah bang, saya ganggu bang. Sebetulnya saya nak tanya bang. Tanya apa tu? Dulu sebelum saya beli rumah ni, apa sebetulnya yang berlaku bang? Kenapa tiba-tiba tanya macam tu? Ada apa-apa yang tak kena ke? Semalam isteri saya kena kacau dengan hantu perempuan bang. Baiklah, saya akan cerita. Sebetulnya rumah ni adalah rumah Julia. Julia ni mati sebab dibunuh oleh perompak. Astaghfirullahalazim. Dan cerita dia macam ni. Pada malam kejadian, suami dia tak balik sebab bekerja. Hello sayang. Abang buat apa tu? Abang tak balik ke malam ni? Kalau abang balik, siapa nak jaga kedai ni? Esok insyaAllah petang abang balik ya. Sebab esok ada pekerja baru datang pagi-pagi. Iyalah abang, abang tu kerja elok-elok tau. Esok janji tau abang balik. Saya rindu sangat-sangat nak jumpa abang. Iya, abang janji esok abang balik ya. Taklah ada customer ni. Jangan tidur lewat tau. Bye, love you. Love you too. Berapa ni bang? RM3 je bang. Terima kasih, datang lagi. Sama-sama.
Dan pada malam tu, sekumpulan perompak datang ke rumah Julia. Cepat. Go. Pecah pintu tu. Boleh tak? Jap. Cepatlah. Berpecah. Cepat. Berpecah. Diam. Korang nak apa ni? Tolong. Diamlah perempuan. Kalau kau nak selamat, kau diam. Lepaslah. Tolong. Tak payah cerita banyak. Shoot je kepala dia. Macam mana keadaan mangsa? Mangsa meninggal dunia kat tempat kejadian, Tuan. Ada jumpa barang bukti tak? Ada jumpa barang bukti tak? Apa hal ramai polis ni? Ada apa ni, Tuan? Maaf, encik ni siapa ya? Saya owner kepada rumah ni, Tuan. Semalam telah terjadi kes rompakan dekat rumah ni, encik. Ya Allah. Macam mana isteri saya, Tuan? Encik banyak bersabar ya. Isteri encik disahkan meninggal di tempat kejadian disebabkan terkena tembakan dekat kepala. Tak mungkin. Julia. Encik jangan masuk, encik. Pihak polis tengah siasat, encik. Encik tolong bagi kerjasama dengan pihak polis, encik. Bangun, Julia. Bangun. Abang dah balik. Lepas kejadian tu jual dekat kamu pula. 3 hari lepas kejadian tu, semua penjenayah kes rompakan dan bunuh tu dapat ditangkap. Tapi Cepat. Sorang jaga pintu belakang. Jalan. Masuk dalam kereta polis. Cepatlah. Masuk sini. Kesemua suspek memang dapat ditahan, tapi keempat-empat suspek ditemukan meninggal dunia semalam di penjara. Tuan. Julia. Abang. Bangunlah, bang. Apa dia yang? Abang dengar tak bunyi piano tu? Jom kita tengok, bang. Jom. Hilang pula bunyi dia. Jomlah kita naik atas balik. Suara apa tu, bang? Suara dia dari dapur lah, bang. Mana ada apa-apa. Takkan kucing pandai ketuk meja pula. Allahu Akbar. Hello, Assalamualaikum, Alif. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz tolong datang ke rumah saya sekarang, Ustaz. Ada benda kacau lah kat rumah saya, Ustaz. Kami takut, Ustaz. Tolong, Ustaz. Datang sekarang, Ustaz. Alif bawa mengucap, Alif. Alif banyakkan baca surah-surah Al-Quran. Ustaz akan datang. Alif duduk kat mana sekarang? Saya sekarang duduk kat perumahan Siti 1, Ustaz. Cepat, Ustaz. Datang, Ustaz. Baiklah. Macam mana, bang? Dia datang tak? Dia datang sekejap lagi. Alif, keluar Alif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih ya Allah. Macam mana, Ustaz? Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, insya-Allah benda tu takkan datang lagi.
Tapi pastikan setiap hari jangan tinggal solat, mengaji, baca ayat-ayat Al-Quran dekat rumah ni. InsyaAllah benda tu tak akan datang lagi. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sebab bantu kami Ustaz. Ini semua atas kehendak Allah. Apa yang berlaku dekat